Apakah benar Anwar Ibrahim cuma Perdana Menteri telepon? Salam sejahtera bersama saya dalam Info Channel. Kali ini kita akan bongkar satu artikel berita penuh dengan fakta. Lalu kita akan masuk ke bahagian perbincangan kontroversi yang pasti akan mencetuskan rasa ingin tahu Anda. Bayangkan sebuah Malaysia yang secara diam-diam menjalin hubungan antarabangsa, menelepon pemimpin dunia, membuka pintu pelaburan dan pada masa yang sama membantu rakyat kita yang terperangkap dalam misi kemanusiaan antarabangsa. Ada pihak yang mengatakan ia sekadar telepon kosong, tetapi fakta di bawah menunjukkan ia mungkin jauh lebih daripada itu. Jadi, siapakah Anda untuk melihat telepon berubah menjadi kuasa diplomasi sebenar? Baru-baru ini muncul kenyataan dari Parti Keadilan Rakyat PKR cabang Pasir Gudang yang disampaikan oleh Ketua Cabangnya Murad Jailani. Beliau menyifatkan tindakan pembangkang yang menggelar Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri telepon sebagai sikap tidak matang dan dangkal dalam memahami peranan diplomasi antarabangsa. Ini kerana menurut beliau, usaha Anwar Ibrahim bukanlah tingkah laku sambil lewah. Sebaliknya, merupakan satu usaha diplomasi yang membuahkan kejayaan. Murad menegaskan bahawa hubungan baik Perdana Menteri dengan pemimpin dunia dan rakan serantau telah membuka ruang besar kepada Malaysia bukan sahaja dari sudut ekonomi tetapi juga dalam isu-isu kemanusiaan seperti pembebasan misi semut baru-baru ini yang berjaya diselesaikan melalui saluran diplomatik. Beliau juga membandingkan ketika pemerintahan Perikatan Nasional yang menurut beliau banyak urusan penting negara gagal diselesaikan dengan baik. Sebagai contoh, pelaburan asing merosot, hubungan luar negara lemah, Malaysia dilihat terasing di pentas serantau, pentadbiran juga dilihat bercelaru dengan pertukaran menteri yang kerap dan dasar yang tidak konsisten. Kini terdapat pula cubaan memperkecilkan usaha Anwar yang sedang bekerja keras memperkukuhkan imej Malaysia di mata dunia dan hanya tindakan murahan untuk menutup kegagalannya sendiri katanya. Dan akhirnya Murad berkata rakyat hari ini lebih matang menilai. Mereka melihat bagaimana pendekatan diplomasi dan hubungan antarabangsa Perdana Menteri telah mula membuahkan hasil kepada kestabilan ekonomi, pelaburan baharu dan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataan pada Isnin, Anwar dilaporkan membidas dakwaan bahawa beliau sekadar telepon pemimpin dunia dan sebaliknya menegaskan bahawa usaha beliau menghubungi pemimpin dunia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Malah telah membuahkan hasil nyata termasuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Thailand. Di sini kita melihat beberapa fakta sokongan dari liputan media. Menurut laporan, Anwar telah membuat lawatan rasmi ke 31 negara antara November 2022 sehingga Februari 2025. Ini termasuklah ke Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Jepun, China, Thailand, Turki, dan banyak lagi. Lawatan-lawatan ini dikaitkan dengan misi memperkuatkan diplomasi ekonomi dan menarik pelaburan. Sebanyak 115.56 bilion potensi pelaburan dilaporkan berjaya diraih melalui lawatan-lawatan tersebut. Dalam isu konflik Thailand dan Kamboja, Malaysia sebagai Presiden ASEAN memainkan peranan penting. Laporan menyebut bahawa perjanjian gencatan senjata segera dan tanpa syarat telah dicapai pada 28 Julai 2025 selepas 5 hari perang sempadan yang mengorbankan sekurang-kurangnya 38 orang dan memindahkan lebih 300,000 orang. Anwar sendiri berkata Malaysia dipilih sebagai host rundingan kerana kestabilan politik dan pembangunan ekonomi yang dihormati oleh negara jiran dan masyarakat antarabangsa.
Dalam misi kemanusiaan antarabangsa, Malaysia melalui Wisma Putra menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat peserta misi Global Smooth Flotilla yang termasuk 12 rakyat Malaysia yang berada dalam kapal bantuan ke Gaza yang ditahan oleh tentera Israel. Ia kemudiannya dilaporkan bahawa semua 23 sukarelawan Malaysia yang ditahan dalam misi JSF telah dibebaskan. Jadi berdasarkan fakta-fakta ini, Anwar membuat telepon, tetapi telepon itu bukan panggilan ringan. Ia adalah sebahagian daripada rangka kerja diplomasi aktif dan menurut ramai pemerhati, ia menghasilkan hasil secara nyata. Jadi, apa kesimpulannya? Gelaran Perdana Menteri telepon mungkin diungkap oleh pembangkang untuk melemahkan imej Anwar. Tetapi berdasarkan fakta yang kita lihat, telepon itu sebenarnya sebahagian daripada strategi diplomasi yang membawa hasil pelaburan, peranan antarabangsa dan penyelesaian konflik. Namun, seperti semua perkara besar, kemajuan ini tidak bebas daripada persoalan. Adakah rakyat biasa merasakan impaknya? Adakah tindakan dalam negeri turut seiring dengan diplomasi luar? Dan adakah Malaysia mengambil risiko yang perlu ada dalam arena global? Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Kerana kita akan terus membawa konten yang bukan sahaja apa yang berlaku, tetapi juga untuk apa maksudnya untuk anda. Tuliskan di ruangan komen, adakah Anwar betul-betul bukan hanya PM telepon?